Sampai bila nak duduk bawah ketiak emak ni? Korang tu dah boleh belajar berdikah hari tau. Tak percaya? Jom. First, sewa bilik dengan reindeer. Second, tak payah nak beli barang itu ini. Bilik sewa reindeer semua dah komplit. Sama macam bilik dekat rumah korang juga. Biasanya tak ada family lah. Third, boleh belajar jadi chef. Alah, tengok je lah resepi Karo Amin ke, 2 minit satu resepi Cik Sayang ke. Fourth, pernah basuh baju? Tak pernah. Baju masukkan, tutup, tekan-tekan, settle. Belajar membasuh, nanti nak kahwin pun senang. Next, kalau ada benda rosak, jangan risau, contact je tim reindeer, nanti diorang datang repairkan. Hello, apa ni rosak lah? Next, korang yang introvert tu boleh-bolehlah belajar bergaul. Jangan risau, tenant reindeer ni semua baik-baik. Dah kena filter dah. Cukup bulan korang dapat minum baru. Last, dah ready nak berdikari? Kalau dah ready, DM reindeer sekarang.